korang kalau nak beli kereta second hand, korang buat apa dulu? Semak rekod lah kan, JPJ check, service history, accident report. Korang patut buat benda yang sama untuk program korban. Ini bukan lawak tau. Bila kita nak serahkan ibadah kepada orang lain untuk uruskan, kita kena tahu siapa diorang. Islah Global Foundation, NGO berdaftar di Malaysia. Dokumen ada, track record dah berapa tahun dah jalankan program korban di Malaysia, Afrika dan kini Palestin. Partner kami Al Khair Foundation UK, registered charity antarabangsa. Islah Flow, sistem tracking yang kita bina sendiri untuk pastikan transparansi. Semua korang boleh check. Kami bukan minta korang percaya buta, kami minta korang semak dan buat keputusan sendiri. Korang screw sendiri di mana? Di korbanislah.com. Semua ada kat sana. Beres bang.